Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Cikgu Tengku dalam video panduan menjawab buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 Jilid 1 muka surat 78. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan buku aktiviti kamu muka surat 78. Arahan untuk muka surat ini ialah bina ayat dengan kata perintah yang telah diberikan. Kata perintah telah kita belajar sebelum ini. Kamu boleh lihat link video pengajaran di bahagian atas sebelah kanan. Baiklah murid-murid, jika kita lihat muka surat ini, frasa dan juga kata perintah diberikan kepada kamu. Sebagaimana yang pertama, frasa yang diberikan ialah gunakan payung dan kata perintahnya ialah sila. Yang kedua, telefon bimbit dan kata perintahnya ialah jangan. Seterusnya yang ketiga, frasa yang diberikan ialah duduk di dalam rumah dan kata perintah yang diberikan ialah harap. Tajuk untuk muka surat ini ialah panduan keselamatan semasa hujan. Baiklah murid-murid, kita lihat panduan jawapan untuk kata perintah yang pertama, sila. Panduannya ialah sila gunakan payung ketika hujan. Seterusnya yang kedua, kata perintah jangan. Panduan jawapannya ialah jangan guna telefon bimbit ketika petir. Dan yang terakhir, harap. Panduan jawapannya ialah harap kamu berdua duduk di dalam rumah ketika hujan. Sampai di situ saja murid-murid, semoga bermanfaat. Jika ada sebarang persoalan boleh tinggalkan di bahagian komen. Bye, Assalamualaikum.